Di sebalik langsir, tingkapnya kaca. Di muka pintu, berdirinya bonda. Ayo semua, rajinkan membaca, agar ilmu sentiasa di dada. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tawanan Komander Kaukasus, inilah hasil derapan istimewa dan unik penulis prolifik Malaysia, iaitu Ruzaini Yahya, yang dikenali kerana karyanya yang mendalam dalam genre science fiction dan fantasi. Nama diberi Nur Anis Atirah binti Mustazam Yaznul. Saya merupakan anak didik SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Kod sekolah saya ialah BEA 9604. Ilmu itu ibarat api. Ia hanya akan menyala apabila ia disebarkan. Jadi, saya berasa gembira dan amat berbesar hati untuk berkongsi resensi buku hasil pena sastrawan wanita terulung ini. Novel yang berjudul Tawanan Komander Kaukasus merupakan sebuah novel yang bertemakan kegigihan remaja berdepan dengan cabaran. Novel ini sangat menarik dan syarat dengan nilai pengajaran yang boleh jadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Buku yang diterbitkan oleh Utusan Publication dan Distributors pada tahun 2016 mempunyai 174 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 18 bab. Ayo, fokuskan minda anda sebentar untuk mengikuti resensi buku menarik ini. Pada permulaannya, novel ini mengisahkan warga sekolah SMK Sri Kencana dan penduduk kampung yang digemparkan dengan berita kehilangan Kim Yong, iaitu kawan Farhani. Farhani dan rakan-rakannya bersimpati dengan kehilangan Kim Yong. Setelah sebulan berlalu, Cikgu Salimah telah menugaskan murid-muridnya untuk mencari serangga bagi menjayakan Zumini. Farhani dan ahli kumpulannya ditugaskan untuk mencari kumbang. Ketika Farhani mencari kumbang, dia menjumpai sebuah rumah usang. Ketika Farhani memasuki rumah itu, dia menemukan anak tangga yang menuruni ke ruang bawah tanah sehingga membawanya ke kerajaan kumbang dan berdepan dengan Kim Yong. Peristiwa kehilangan Farhani dan Kim Yong menjadi bualan masyarakat. Cikgu Salimah turut berasa bersalah atas kehilangan Farhani. Lalu, cikgu mengajak rakan-rakan Farhani untuk menjejaki kehilangannya. Ketika rakan-rakannya mencari Farhani, tanpa disedari, mereka telah memasuki dimensi kerajaan kumbang dan ditawan oleh Komander Kaukasus. Dalam usaha untuk melarikan diri, mereka bertemu dengan dua wira tempatan, Bara dan Darah Merah, yang juga berjuang untuk membebaskan rakyat-rakyat mereka dari pemerintahan kejam ini. Bersama-sama mereka merancang untuk menghancurkan rejim yang menindas dan mencari jalan keluar dari dunia yang dipenuhi kekerasan ini. Akhirnya, dengan kerjasama, mereka berjaya menumpaskan Komander Kaukasus dan kembali semula ke dunia mereka. Walaupun dalam situasi yang penuh bahaya, mereka belajar tentang pentingnya kerjasama, keyakinan dan pengorbanan. Selain itu, dalam perjuangan mereka untuk kebebasan, nilai-nilai persahabatan dan perjuangan melawan kezaliman memainkan peranan utama. Dalam dunia yang penuh dengan konflik ini, mereka perlu berjuang untuk menyelamatkan bukan sahaja diri mereka, tetapi juga masa depan dunia yang mereka tinggal. Pada pandangan saya, jalan cerita dan gaya bahasa novel ini mudah difahami dan syarat dengan nilai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Seterusnya, novel ini juga dapat menarik minat remaja kerana mempunyai gabungan science fiction dan fantasi yang sudah semestinya menjadi kegemaran remaja. Perkataan yang asing bagi saya seperti aral, engsel, jerumun, menala dan sebagainya dapat menambah kosakata saya untuk menghasilkan karangan dengan lebih baik.
Tatkala saya membaca karya sastrawan ini, saya berasa sangat teruja dan agak gerun untuk merasai pelbagai pengalaman dan cabaran yang dilalui oleh Farhani dan rakan-rakannya. Kesimpulannya, novel ini menggambarkan bahawa walaupun dalam keadaan yang paling gelap dan penuh kezaliman, semangat juang yang tidak kenal putus asa serta persahabatan yang kukuh dapat membawa kemenangan dan kebebasan. Sekian, terima kasih.